Pernah tak kamu dengar cerita tentang kem balak di Sabah yang pekerjanya nampak benda pelik? Bukan sekali, tapi berulang kali. Ada yang nampak makhluk berbulu warna hijau masa hujan. Ada yang nampak perempuan berdiri di tengah timbunan balak walaupun kem itu langsung tiada perempuan. Dan ada juga satu tempat di mana tin makanan yang dibuang akan menari sendiri. Hari ini saya akan kongsikan 3 kisah misteri sebenar dari kem balak di Sabah yang sampai hari ini tiada siapa dapat jelaskan. Kisah-kisah misteri di kem balak Sabah. Selamat datang kembali ke channel Teh Tarik Go. Hari ini saya ingin kongsikan beberapa kisah misteri yang berlaku di kem balak di Sabah. Kawasan seperti ini memang terpencil, jauh dari kampung, dikelilingi hutan tebal dan kadang-kadang hanya beberapa orang sahaja yang tinggal di sana. Tempat seperti ini banyak menyimpan cerita yang sukar dijelaskan. Ada yang nampak sesuatu, ada yang dengar sesuatu, dan ada juga yang mengalami kejadian aneh yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Makhluk hijau di kem Telupit. Kisah pertama ini dihantar oleh seorang follower. Peristiwa ini berlaku di sebuah kem balak di Kampung Tempias, kawasan Telupit Ranau. Ketika kejadian itu berlaku, dia masih sangat kecil. Umur masih setahun jagung, kata orang. Hari itu hujan turun dengan agak lebat pada waktu petang. Di kawasan kem, rumah biasanya rumah kayu yang tinggi sedikit dari tanah. Di bawah rumah pula ada ruang kosong, tempat menyimpan barang atau kayu. Orang Sabah lebih kenali ini sebagai bawah kulong. Satu hari, semasa hujan panas, tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang sangat pelik. Ada satu makhluk. Makhluk itu berbulu dan seluruh badannya berwarna hijau. Bukan hijau terang, tetapi hijau gelap, seperti warna lumut. Kerana terlalu takut, dia terus berlari menuju ke arah mamanya dan memberitahu bahawa ada makhluk berbulu di luar rumah. Mamanya terkejut juga mendengar cerita itu. Tetapi reaksi mamanya agak pelik. Mamanya tidak panik, tidak keluar melihat dan hanya selamba sahaja, seperti tidak terlalu hairan. Makhluk itu pula, menurut ceritanya, masuk dan menghilang di bawah kulong rumah kem tersebut. Sekarang, pencerita sudah dewasa, tetapi dia masih ingat dengan sangat jelas rupa makhluk itu. Kalau hendak digambarkan, katanya makhluk itu lebih kurang seperti Chewbacca dalam Star Wars, tetapi warna hijau. Sampai hari ini, dia sendiri tidak tahu apa sebenarnya makhluk yang dia nampak pada petang hujan panas itu. Dan misteri itu kekal tidak terjawab. Perempuan di antara balak. Kisah kedua pula berlaku di sebuah kem balak di kawasan Sapi Nangoh. Cerita ini sebenarnya pernah diceritakan oleh seorang arwah pekerja kem semasa dia masih hidup. Kejadian ini berlaku pada waktu senja kala. Ketika itu, semua pekerja sudah siap kerja dan mula pulang ke kuartus masing-masing. Di kem balak, biasanya suasana petang seperti ini sangat sunyi. Hanya tinggal bunyi mesin yang sudah dimatikan dan bunyi hutan di sekeliling. Pada waktu itu, seorang pekerja menjadi orang terakhir yang masih berada di kawasan kerja. Dia baru sahaja selesai letakkan jentera kepiting, iaitu mesin besar yang digunakan untuk mengangkat kayu balak. Selepas itu, dia berjalan kaki untuk pulang ke kuartus. Tetapi ketika dia berjalan melalui kawasan balak yang disusun tinggi, dia nampak sesuatu yang membuatkan dia berhenti. Di tepi timbunan kayu balak itu, ada seorang perempuan berdiri di situ. Perkara itu sangat pelik, kerana di kem tersebut, langsung tidak ada pekerja perempuan. Semua yang bekerja di situ, dari pemandu logging, tukang tumbang, hinggalah tukang masak, semuanya lelaki. Pada mulanya, dia fikir mungkin perempuan itu orang kampung yang tersesat
atau mahu meminta tolong. Walaupun sebenarnya tidak ada kampung berdekatan dengan kem itu. Kerana hari masih agak terang sedikit, dia pun berjalan menuju ke arah perempuan tersebut. Tetapi apabila dia semakin dekat, perempuan itu mula bergerak perlahan. Cara dia berjalan pula sangat aneh. Seolah-olah tidak betul-betul memijak tanah, seperti terapung sedikit. Perempuan itu berjalan menuju ke belakang timbunan kayu balak yang tinggi. Pekerja itu pun mempercepat langkah untuk melihat siapa sebenarnya perempuan itu. Tetapi apabila dia sampai di belakang balak tersebut, tiada sesiapa pun di situ. Perempuan itu hilang begitu sahaja. Tiada tempat untuk bersembunyi. Tiada laluan keluar. Ketika itulah rasa seram mula datang. Malam itu, dia menceritakan kejadian tersebut kepada rakan-rakan sekerjanya. Tetapi yang mengejutkan, ramai sebenarnya yang pernah nampak perkara yang sama. Mereka cuma pura-pura tidak nampak. Kerana menurut mereka, jika dilayan, makhluk itu mungkin akan mula mengganggu. Tin makanan yang menari. Kisah ketiga ini juga berlaku di kem berhampiran Nangoh, di kawasan kuartus pekerja. Ada satu dapur besar tempat tukang masak menyediakan makanan. Di belakang dapur itu pula ada satu tempat yang sedikit curam. Tidaklah dalam, mungkin hanya 1 atau 2 kaki sahaja ke bawah. Di situlah biasanya pekerja membuang tin makanan yang sudah dibuka. Tujuannya supaya tin-tin tajam itu tidak dibuang dekat dengan kuartus dan tidak mencederakan orang. Tetapi tukang masak di kem itu mula menyedari sesuatu yang sangat pelik. Setiap kali dia membuang tin makanan ke tempat itu, tin tersebut tidak pernah diam. Sebaliknya, tin itu akan bergerak seolah-olah menari-nari di bawah. Pada mulanya dia fikir mungkin ada haiwan, mungkin tikus, mungkin biawak, atau mungkin haiwan kecil lain. Tetapi setiap kali dia turun dan memeriksa, tidak ada apa-apa di situ. Tiada haiwan, tiada lubang. Tiada apa yang boleh menjelaskan kenapa tin itu bergerak. Perkara itu berlaku berulang kali. Sehinggalah satu hari, aku sendiri dan seorang lagi kawan berada di kem itu. Waktu itu kami masih kanak-kanak. Kami ikut bapa masing-masing masuk kem kerana cuti sekolah. Kami bermain di kawasan belakang dapur itu. Tiba-tiba kawan saya terjatuh dan kepalanya terkena salah satu tin makanan. Tidak serius, tetapi kepalanya berdarah sedikit. Selepas kejadian itu, satu perkara yang sangat aneh berlaku. Kejadian tin menari itu terus berhenti. Sejak hari itu, tin yang dibuang di situ tidak pernah menari lagi. Menurut beberapa pekerja lama yang pernah bekerja di kawasan itu, mereka percaya ada penunggu di tempat tersebut. Penunggu itu jarang menampakkan diri, tetapi katanya ia menunggu makanan. Dan mungkin pada hari itu, apabila darah sudah dihidangkan, makhluk itu sudah kenyang. Sebab itulah gangguan itu berhenti. Sehinggalah satu masa yang sangat lama. Baiklah teman-teman, kalau anda sendiri pernah bekerja di kem balak di Sabah atau Borneo dan pernah mengalami kejadian aneh seperti ini, boleh kongsikan cerita anda di ruangan komen. Siapa tahu, kisah anda akan saya ceritakan dalam video Teh Tarik Go yang akan datang. Untuk episod seterusnya, kita akan terbang semula ke Kalimantan untuk cerita menarik dari sana. Teruskan mengikuti dan share kepada rakan-rakan. Selamat malam semua.